Tahun 227 Masihi, Kerajaan Shu Han diambang kehancuran. Ancaman Wei semakin kuat. Xu Zhiliang membuat keputusan paling berani, memimpin pasukannya ke Hanzhong. Kenapa lokasi terpencil ini? Apakah rahsia di sebalik langkah strategik yang akan mengubah takdir China ini? Hanzhong bukan sekadar kota. Ia adalah kunci utama, pintu masuk strategik ke lembah Shu Han, benteng pertahanan semula jadi. Ia juga pangkalan pelancaran utama untuk ekspedisi utara. Menguasainya bermakna mengamankan pangkalan hadapan, mengumpul bekalan dan mengerahkan pasukan untuk serangan. Genius, keputusan Xu Zhiliang ke Hanzhong bukan untuk bertahan, tetapi menyerang dan menyatukan semula China bawah panji Shu Han. Dari Hanzhong, beliau melancarkan siri ekspedisi utara. Walaupun hasilnya tidak seperti diharap, langkah strategik ini membuktikan visi militernya tiada tandingan. Ia mengubah hala tuju sejarah tiga kerajaan.